Satu kesilapan besar ramai orang hari ini adalah menyimpan duit dalam bentuk yang boleh susut nilai. Sebagai contoh, seperti tunai, akaun simpanan biasa ataupun aset digital yang belum lagi tentu stabil. Mereka rasakan duit mereka selamat sebab nampak jumlahnya banyak. Tapi hakikatnya, kuasa beli duit itu semakin hari semakin lemah. Cuba anda berfikir, RM50,000 hari ini boleh beli apa? Adakah ianya boleh beli benda yang sama dalam 5 tahun yang akan datang? Jawapannya tidak. Tapi kalau emas bukan sahaja mengekalkan nilainya, malah sering naik dalam jangka masa yang panjang. Gold bar 100 gram keluaran Pak Bigol adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang serius mahu lindungi kekayaan dalam bentuk aset fizikal. Emas ini diperbuat daripada logam tulen 999 dan diiktiraf oleh LBMA, bermakna ianya diterima secara global. Anda bukan sahaja pegang logam yang bernilai, anda pegang kuasa beli yang kukuh, tak kira apa yang jadi kepada ekonomi. Anda sedang menyimpan kekayaan dalam bentuk yang tidak boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak. Jadi soalnya sekarang, kenapa masih lagi simpan dalam bentuk yang menyusut? Sedangkan anda boleh simpan dalam bentuk yang terbukti kukuh sepanjang zaman. Jadi, tukarkan sebahagian simpanan anda kepada gold bar 100 gram sekarang. Pegang emas yang sebenar dan biarkan sahaja masa membuktikan keputusan anda adalah antara keputusan kewangan yang paling bijak sekali yang pernah anda buat. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigol, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.